Nabi SAW bersabda, satu hari Nabi tanya sahabat-sahabat, hampa tahu tak siapa dia orang muflis? Muflis tu bahasa Arab. Piramli kata muflisun. Maksudnya orang-orang yang bankrupt. Nabi SAW satu hari dia beralih kat sahabat-sahabat, dia tanya, atadruna mal muflis? Hampa tahu tak orang yang bankrupt di hari akhirat esok siapa? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalahu wala mata'. Sahabat-sahabat respon. Sahabat kata orang yang bankrupt ialah orang yang duit kupang pun tak ada. Harta jauh sekali. Bukan duit ringgit. Duit kupang, duit selin pun tak ada. Wala mata'. Harta tak ada. Apa pun tak ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Nabi kata tak. Orang yang bankrupt di hari akhirat esok bukan orang yang atas dunia tak ada duit. Bukan orang yang di atas dunia tak ada harta. Orang yang bankrupt di hari akhirat esok ialah orang yang mati, dia bawa bersama dengan dia tu amalan dia. Dia bawa bersama dengan dia semayang dia, dia bawa puasa dia, dia bawa zakat dia. Dia satu orang yang masa hidup atas dunia semayang. Dia satu orang yang masa hidup atas dunia puasa. Dia satu orang yang masa hidup atas dunia zakat bayang. Bahkan tidak cukup dengan bawa benda-benda fardu, dia bawa benda sunat. Dia buat semayang sunat. Dia di atas dunia dulu dia puasa sunat. Di atas dunia dulu dia buat sedekah, dia buat amal jariah. Masalahnya Nabi kata wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Bersama dengan semayang dia, bersama dengan puasa dia, bersama dengan zakat dia, bersama dengan sedekah dia, bersama dengan amal baik yang dia buat, dia juga bawa beberapa benda jahat yang dia buat masa di atas dunia. Di atas dunia dulu dia orang semayang, tapi dalam masa yang sama qad syatama hadha, dia suka condemn orang. Syatama maksud dia keji ataupun cela ataupun caci. Bercakap 5 minit, condemn orang. Bercakap 10 minit, hina orang. Bercakap 15 minit, dia mencela orang. Orang yang macam ni, orang ada masalah. Dia suka pandang orang hina. Dia suka pandang orang teruk. Dia suka pandang orang. Dia satu orang yang semayang. Dia satu orang yang buat ibadat. Tapi dalam masa yang sama, ibadat yang dia buat tidak boleh menghalang dia daripada sifat-sifat yang mazmumah, yang keji ini. Nabi kata bila mati esok, bawa semayang, bawa puasa, bawa zakat, bawa sedekah, bawa macam-macam amal baik. Bersama dengan amal baik itu, qad syatama haza. Dia bawa perangai dia yang suka mencela orang, suka mencaci orang, suka condemn orang. Wa qazafa haza. Dia bawa satu perangai tak elok dia masa di atas dunia dulu, dia suka tuduh orang, dia suka tohmah orang, dia suka fitnah orang. Wa akala mala hadha, dan dia bawa bersama dengan semayang dia, dengan puasa dia, dengan zakat dia, dia bawa perangai dia di atas dunia dulu. Dia suka makan harta orang dengan cara yang tidak betul. Wasafaka dama hadha, lebih teruk lagi, bersama dengan amal baik dia, dia bawa dosa dia membunuh orang masa di atas dunia. Wadaraba hadha, dan dia di atas dunia dulu biasa pukul orang tanpa sebab yang sebenar. Fayaq'ud, kata Nabi SAW, di hari akhirat esok terduduk dia. Bila sampai di sana, dibuka amal dia. Bila dia tengok amal kebaikan, dia tengok amal tak baik yang dia buat. Fayaq'ud, terduduk dia. Fayakhtassu hadha min hasanati. Kata Nabi SAW, kemudian Allah qisas. Dia kerana amal buruk dia, diqisas dia dengan hasanat, dengan kebaikan yang dia buat. Sekali dia cerca orang, pahala dia diambil bagi kat kawan tu. Sekali dia tohmah orang, pahala dia diambil kepada orang yang dia tohmah.
Sekali dia fitnah orang, pahala dia ambil, diberi kepada orang yang dia fitnah. Sekali dia ambil harta orang dengan tak betul, pahala dia ambil, diberi kepada orang tuan punya harta itu. Sekali dia pergi pukul orang dengan cara yang tak betul, pahala dia ambil, diberi kepada orang yang dia pukul itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yukhtassa ma alaihi min al khataya ukhidha min khatayahum fatturiha alaih. Nabi kata, ambil pahala semayang dia, bagi ke orang yang dia buat naya. Ambil pahala puasa dia, bagi dekat orang yang dia buat naya. Ambil pahala zakat dia, bagi dekat orang yang dia buat naya. Habis pahala dia. Sedangkan dosa dia masih ada. Kata Nabi SAW, ukhidha min khatayahum fatturiha alaih. Diambil dosa orang yang dia buat naya tu, lungguk atas kepala dia. Summa turiha finnar. Nabi kata, cerita ini berakhir dengan dia dicampak ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis hasan sahih, riwayat At-Tirmizi. Daripada hadis itu dapat kita faham. Yang pertama, hati-hati. Jangan kita jadi orang yang muflis di hari akhirat. Hati-hati. Kita sudah semayang. Kita sudah puasa. Kita sudah zakat. Kita sudah rajin mengaji. Kita ada buat sedekah. Kita rajin baca Quran. Lidah kita selalu basah dengan berzikir. Elok dah. Jangan dirosakkan amalan itu dengan buat benda-benda tak elok yang boleh menyebabkan kita menyesal dan kita muflis di hari akhirat. Yang kedua, elakkan diri daripada mencela orang. Dia gatal dalam perut macam mana pun nak kata ke orang, telan buang. Itu saya kata. Tak ada satu manfaat pun kita mencela orang. Menegur kemungkaran itu disuruh. Mencela dan menghina orang itu dilarang. Di sana ada satu garis pemisah yang cukup nipis. Hati-hati dengan pemisah itu. Kita menegur kemungkaran dengan kita mencela orang. Dia ada dua benda yang berbeza. Pasal menegur kemungkaran itu disuruh. Mencela dan menghina orang itu dilarang. Hati-hati, jangan kita mencela. Jangan kita menuduh. Jangan kita memfitnah. Jangan kita sekali-kali memakan harta orang dengan cara yang tidak betul. Jangan kita bunuh orang. Jangan kita buat benda-benda yang dilarang. Kerana itu boleh merosakkan kita di hari akhirat nanti.